Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin memberi bayangan bahawa Barisan Nasional mungkin akan mempertimbangkan formula kerjasama yang sedang diuji bersama Perikatan Nasional khususnya PAS dalam PRN Negeri Sembilan untuk diaplikasikan di Selangor. Beliau berkata sekiranya keputusan PRN pada 1 Ogos nanti membuktikan undi Melayu tidak berpecah, strategi tersebut berpotensi memberikan kelebihan kepada BN untuk menawan Selangor. Kalau undi Melayu tak pecah, seperti contoh yang saya sebutkan, kita boleh menang Selangor insya-Allah, katanya seperti dipetik oleh Akhbar Sinar Harian. Menurut Khairi, komposisi demografi serta corak pengundian di Selangor mempunyai banyak persamaan dengan Negeri Sembilan, sekaligus menjadikan negeri itu sesuai untuk menilai keberkesanan formula berkenaan pada masa hadapan. Bagaimanapun, keputusan PRN Negeri Sembilan perlu dilihat terlebih dahulu sebelum sebarang perbincangan dibuat oleh kepimpinan kedua-dua parti, katanya. Dalam PRN pada 1 Ogos ini, BN akan bertanding di 25 daripada keseluruhan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala baki kerusi akan ditandingi calon-calon PN terutamanya daripada PAS dan Wawasan. Dalam masa sama, beliau menyifatkan kerjasama BN dan PAS di Negeri Sembilan sebagai petunjuk bahawa terdapat sesuatu yang tidak kena dalam hubungan parti-parti kerajaan perpaduan. Namun, beliau berpandangan BN tidak perlu keluar daripada kerajaan kerana kestabilan negara perlu terus diutamakan sehingga pilihan raya umum akan datang.